Dalam sejarah manusia, terdapat pelbagai kisah yang kelihatan seperti dongeng, tetapi sebenarnya mempunyai asas saintifik yang kukuh. Salah satu kisah yang paling menarik ialah kisah Martin Fugate dan keturunannya yang dikenali sebagai Blue People of Kentucky. Kisah ini bukan sahaja mencuri perhatian masyarakat Amerika selama lebih 1 abad, malah turut menjadi bahan kajian saintis dan pakar genetik dari seluruh dunia. Apa yang menjadikan kisah ini begitu unik ialah kewujudan sebuah keluarga yang mempunyai warna kulit kebiruan akibat keadaan genetik yang jarang berlaku. Martin Fugate dipercayai berasal dari Perancis dan berhijrah ke kawasan pergunungan Appalachia di negeri Kentucky, Amerika Syarikat, sekitar awal abad ke-19. Pada ketika itu, Kentucky merupakan kawasan yang masih kurang membangun, dengan banyak penempatan terletak jauh dari bandar dan terpisah oleh gunung ganang serta sungai. Martin Fugate menetap di kawasan yang dikenali sebagai Troublesome Creek, sebuah kawasan terpencil yang sukar diakses oleh orang luar. Di sana beliau berkahwin dengan seorang wanita bernama Elizabeth Smith. Walaupun kedua-duanya kelihatan seperti individu biasa, mereka sebenarnya membawa satu genetik yang jarang ditemui. Gen inilah yang kemudiannya menyebabkan sebahagian daripada keturunan mereka dilahirkan dengan kulit berwarna biru. Menurut catatan sejarah, Martin sendiri dikatakan mempunyai warna kulit kebiruan yang agak ketara. Bagaimanapun pada zaman tersebut, masyarakat tidak memahami ilmu genetik seperti hari ini. Keadaan itu dianggap sebagai sesuatu yang pelik tetapi tidak berbahaya. Oleh kerana kawasan tempat tinggal mereka sangat terpencil, isu tersebut tidak mendapat perhatian luas daripada masyarakat luar. Hasil perkahwinan Martin dan Elizabeth, beberapa orang anak mereka dilahirkan dengan kulit yang berwarna biru atau kebiruan. Fenomena ini menjadi semakin jelas apabila generasi demi generasi keturunan mereka terus menetap di kawasan yang sama. Komuniti di Troublesome Creek pada masa itu sangat kecil dan terpencil. Oleh kerana bilangan penduduk yang sedikit, ramai ahli keluarga dan saudara mara berkahwin sesama sendiri atau dengan individu yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang dekat. Situasi ini menyebabkan gen resesif yang dibawa oleh Martin dan Elizabeth terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam genetik, sesuatu sifat resesif hanya akan muncul apabila seseorang menerima salinan gen tersebut daripada kedua-dua ibu bapanya. Apabila individu yang membawa gen yang sama berkahwin, peluang untuk anak mereka mewarisi keadaan tersebut menjadi lebih tinggi. Inilah yang berlaku kepada keluarga Fugate. Lama-kelamaan, kewujudan individu berkulit biru dalam keluarga tersebut telah menjadi perkara biasa dalam komuniti mereka. Tetapi bagi masyarakat luar, ia kelihatan seperti sesuatu yang pelik dan sukar dijelaskan. Pada awal abad ke-19, kawasan Appalachia terkenal sebagai wilayah terpencil yang sukar diakses. Jalan raya moden masih belum dibangunkan dan kebanyakan perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki atau menunggang kuda. Keadaan geografi ini menyebabkan penduduk setempat jarang berinteraksi dengan komuniti luar. Mereka membina kehidupan sendiri berdasarkan pertanian, penternakan, dan hubungan kekeluargaan yang erat. Keterasingan ini memainkan peranan penting dalam penyebaran gen yang menyebabkan warna kulit biru dalam kalangan keturunan Fugate. Sekiranya keluarga tersebut tinggal di kawasan bandar yang mempunyai populasi besar dan pelbagai, kemungkinan besar gen tersebut akan menjadi semakin jarang dan akhirnya hilang. Namun disebabkan komuniti mereka kecil dan tertutup, gen tersebut terus diwarisi selama beberapa generasi.
Kesannya, beberapa keluarga di kawasan tersebut mempunyai ahli keluarga berkulit biru. Fenomena ini menjadi sebahagian daripada identiti tempatan dan dikenali oleh penduduk sekitar. Selama bertahun-tahun, tiada siapa yang tahu punca sebenar warna kulit biru yang dialami oleh keluarga Fugate. Ada yang menganggap ia berpunca daripada penyakit misteri dan mistik. Ada juga yang mengaitkannya dengan faktor pemakanan atau keadaan persekitaran. Pada tahun 1960-an, seorang doktor hematologi bernama Madison Cowan mula menjalankan kajian terhadap keluarga tersebut. Beliau berminat untuk mengetahui mengapa beberapa individu dalam keluarga Fugate mempunyai warna kulit yang sangat berbeza daripada manusia biasa. Hasil penyelidikan beliau mendapati bahawa keadaan tersebut berpunca daripada penyakit genetik yang dikenali sebagai methemoglobinemia keturunan. Dalam tubuh manusia yang normal, hemoglobin berfungsi membawa oksigen ke seluruh badan melalui aliran darah. Tetapi bagi individu yang mengalami methemoglobinemia, sebahagian hemoglobin bertukar menjadi methemoglobin, iaitu bentuk hemoglobin yang tidak dapat membawa oksigen dengan berkesan. Apabila paras methemoglobin menjadi terlalu tinggi, darah kelihatan lebih gelap daripada biasa dan menyebabkan kulit seseorang mempunyai warna biru atau kebiruan. Walaupun keadaan ini kelihatan menakutkan, ramai pesakit sebenarnya mampu menjalani kehidupan yang hampir normal. Penemuan ini akhirnya menyelesaikan misteri yang telah berlarutan selama lebih 1 abad. Dr. Madison Cowan bukan sahaja mengenal pasti punca keadaan tersebut, malah turut menemui cara untuk mengurangkan simptomnya. Beliau menggunakan bahan yang dikenali sebagai methylene blue, sejenis ubat yang boleh membantu menukarkan methemoglobin kembali kepada hemoglobin biasa. Dalam beberapa kes yang direkodkan, pesakit yang mempunyai kulit berwarna biru menunjukkan perubahan yang ketara hanya dalam tempoh yang singkat selepas menerima rawatan tersebut. Menurut laporan kajian, warna kulit pesakit berubah daripada biru kepada merah jambu yang lebih normal dalam masa beberapa minit hingga beberapa jam selepas rawatan diberikan. Penemuan ini bukan sahaja membantu keluarga Fugate, malah menyumbang kepada pemahaman perubatan mengenai penyakit methemoglobinemia secara umum. Salah seorang keturunan keluarga Fugate yang sering disebut dalam kajian moden ialah Paul Carasson. Paul dilahirkan pada tahun 1975 dengan warna kulit yang sangat kebiruan sehingga doktor dan jururawat di hospital terkejut melihat keadaannya. Pada mulanya mereka menyangka bayi tersebut mengalami masalah jantung atau paru-paru yang serius. Selepas sejarah keluarganya diteliti, doktor mendapati bahawa beliau merupakan keturunan keluarga Fugate yang terkenal dengan keadaan kulit biru tersebut. Menariknya, warna biru pada kulit Paul semakin berkurangan apabila beliau meningkat dewasa. Walaupun masih terdapat sedikit kesan kebiruan pada bahagian tertentu tubuhnya, beliau tidak menunjukkan masalah kesihatan yang serius. Kisah Paul menjadi bukti bahawa gen yang diwarisi daripada Martin Fugate masih wujud walaupun selepas lebih 150 tahun. Selama bertahun-tahun, kisah keluarga Fugate telah menjadi sebahagian daripada cerita rakyat di Kentucky. Ada yang membesar-besarkan kisah tersebut sehingga kelihatan seperti cerita legenda atau mitos. Warna kulit biru yang dialami oleh keturunan Fugate bukanlah hasil khayalan atau cerita dongeng, tetapi berpunca daripada keadaan genetik yang dapat dijelaskan melalui ilmu perubatan moden. Kisah ini menunjukkan bagaimana sesuatu yang pada mulanya dianggap misteri akhirnya dapat diterangkan melalui penyelidikan saintifik.
Hari ini kisah Martin Fugate terus menjadi contoh menarik tentang bagaimana genetik, sejarah dan geografi boleh bergabung untuk menghasilkan fenomena yang luar biasa. Ia membuktikan bahawa di sebalik setiap misteri, seringkali terdapat penjelasan saintifik yang menunggu untuk ditemui.